Assalamualaikum, selamat pagi. So, balik nak pergi breakfast lah. Ni pekan berincang lah. Bincang kat sini banyak lah hotel. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Banyak. So nak pergi breakfast lah. So tak payah pakai baju sejuk lah. Abang ni pun steady lah. Baju sejuk tak ada. Tuan Sam biasa pukul 9 masih lagi lah kena pakai sweater lah. Baju sejuk lah. Pagi tak ada apa, tak perlu pakai lah. Sejuk biasa-biasa je sekarang ni. Sekarang jam 7.04 lah guys. Kalau nak breakfast kena awal-awal lah. Sebab ramai pengunjung pelancong. Dia orang pun keluar awal kat untuk breakfast lah. So kita berebut-rebut juga dalam meja nanti. Ini Masjid Berincang lah, Cameron Highland. Kita usah-usah lah mana sarapan yang best. Balik kat nasi lemak gomok. Pakcik tu tengah masak apa, lempeng. Okay, nasi lemak beratung 4 pagi guys. Jagung bakar ada. Lempeng pun ada. Tengok dulu. Roti canai pun ada. Kuah kari. Abang ni pun berselera makan kat sini guys. Tarik satu minum bang. Tarik tu minum. Okay guys, so tadi bungkus beli nasi biasa je. Nasi lemak biasa, telur mata. Okay, rasa tu nasi lemak gomok. Betul-betul depan Balai Bomba Berincang. Dekat juga bersebelahan dengan Masjid Berincang lah, Cameron Highland guys. Makan, bismillahirrahmanirrahim. Cik dia memang rasa santan cukup. Rasa macam nasi lemak orang lama lah. Nasi lemak 90-an. Cukup rasa. Ada kacang, ada timun. Minyak kuah dia agak pedas sikit, tapi sedap lah. Makan ni memang teringat nasi lemak tahun 90-an guys. Nasi pun banyak guys. Nasi banyak, santan pun cukup. Boleh makan guys. Cuma agak pedas sikit lah. Portion puas hati. Memang sesuai untuk breakfast. Nasi lemak dia tak masin, cukup rasa. Memang ada sifat-sifat nasi lemak lah. Pedas, manis-manis sikit. Santan pun cukup rasa lah guys. Okay, sampai sini saja review Alip. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Jemput datang ke nasi lemak gomok. Assalamualaikum.